Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Selipar Kayu Channel. Jadi setelah sekian lama aku tak upload video dekat YouTube channel ni, dah berhabuk dah pun. Last time aku upload video pun berkenaan dengan podcast, tak silap aku. Podcast yang aku buat pada tahun 2001, 2021 atau 2022, tak ingat dah. Dah lama dah. Jadi sekarang dah 2 tahun 2025. Aku dah lama plan nak upload video, nak buat video. Cuma kali ni aku rasa aku nak buat satu video podcast yang aku rasa aku boleh commit, dan aku rasa maksudnya aku boleh buat, yang aku possible buat. Sebelum ni aku ada nak buat podcast, bukan podcast lah pun, bukan kira sembang macam tu, sembang atau borak. Cuma lebih kepada journey orang. Tapi aku tak jumpa apa niche yang aku nak bawa. Dan kali ni aku rasa aku dah jumpa satu niche yang aku rasa aku nak bawa. Dan aku rasa benda tu minat aku juga. Memandangkan aku ni adalah seorang yang minat untuk berniaga, berbisnes. Dan dalam kalangan kawan-kawan aku pun ramai yang dah menceburi bidang bisnes, small business, dan ada juga yang dah berjaya, ada juga yang masih struggle. Jadi why not kalau aku buat podcast berkenaan podcast ataupun sembang je lah, sebab podcast kena ada setup yang cantik kan. Sembang borak berkenaan dengan journey orang-orang yang masih struggle ataupun yang dah berjaya dalam bisnes. Mungkin untuk fasa pertama, fasa permulaan ni, aku akan bawakan kawan-kawan aku yang mana dah start bisnes, yang mana dah buat bisnes, yang mana dah run a business dalam tempoh satu masa tempoh yang panjang ataupun pendek, yang masih struggle ataupun yang dah berjaya, kita akan bawakan insya-Allah. Kita boleh sama-sama follow journey diorang, untuk kita sama-sama ambil ilmu, ambil pengajaran. Sebab banyaklah kawan-kawan aku yang dah start business. Dan macam aku sendiri, aku juga ada pengalaman berbisnes, pengalaman bisnes, small business lah. Kalau diceritakan balik, sambil-sambil tu aku ceritalah aku punya naik turun dalam dunia bisnes, dan aku punya pemikiran dalam dunia bisnes. Macam aku sendiri, aku start nampak bisnes ni adalah pada umur aku kecil lah. Umur aku sekolah rendah, darjah 4. Sebab mak aku sendiri adalah seorang peniaga. Dia just meniaga kedai makan lah. So aku tak adalah follow betul-betul. Cuma aku nampak lah itu adalah berniaga. Just berniaga macam berniaga biasa lah, berniaga kedai makan. Dan mak aku berniaga dalam dah lebih 20 tahun, dan macam-macam dugaan, macam-macam cabaran yang aku nampak. Walaupun aku sendiri tak duduk dengan mak aku. Dan masa sekolah rendah juga, dalam darjah 3 macam tu, darjah 4, darjah 3, darjah 4, aku pun nampak bisnes daripada sudut yang kecil. Sebab arwah atuk aku dulu, arwah nenek aku dulu berniaga jajan, jajan aiskrim dekat dari rumah. So di antara sekolah rendah, sekolah kebangsaan dengan sekolah agama, so budak-budak akan datang singgah rumah untuk beli jajan aiskrim Malaysia. So diorang akan beli jajan untuk sementara diorang pergi ke sekolah. Sebab sekolah aku dengan rumah dalam lebih kurang 1 kilo lebih, 1 kilometer kan. So dalam perjalanan orang pergi, budak-budak pergi sekolah tu naik basikal, lah, kebanyakannya budak-budak naik basikal. Diorang akan singgah untuk beli jajan. So itulah aku punya nampak dalam bisnes. Tapi aku tak start lagi berniaga dalam waktu sekolah. Dan sekolah menengah pun aku tolong mak aku juga. Aku tak duduk dengan mak aku. Cuma bila dah time cuti, kadang aku pergi ke KL untuk ikut, tolong mak aku berniaga, untuk ikut mak aku. So situlah aku start nampak macam mana bisnes, apa macam mana proses dia. Sebab kedai makan lagi pula macam masa bulan puasa. Masa tu bulan puasa,
So aku tolong kedai makan siapkan makanan daripada pukul 3 untuk berbuka sampai ke subuh, sampai ke sahur lah. So aku nampak proses tu. Dan sebenarnya start proses aku mula belajar berjual beli lah. Aku berjual beli as a peniaga, as a pemberi servis. Aku start berniaga masa matrik. Masa umur aku 19 tahun. 18 tahun. 18 atau 19 macam tu lah. Aku start buat open order untuk kelas aku sendirilah, practicum. So aku ambil margin RM1 je, RM1 untuk setiap baju sebagai upah je lah. So aku tak adalah ambil untung yang besar masa tu. Jadi macam tu lah. Bila start masuk universiti, aku jalani hidup universiti macam biasa. Tak ada nak start berniaga. Cuma aku banyak terlibat dengan persatuan dan badan beruniform dekat UiTM. Jadi kat situ aku nampak cara pengurusan kerja, cara pengurusan organisasi. So kat situ aku dah start nampak macam mana how the organisasi work, how organisation work. Jadi masa aku start dengan organisasi ni, maksudnya dalam kepimpinan ke apa ke, dan sekolah sekali aku pengawas, tapi just jadi pengawas macam biasa je lah. Dan aku jadi ketua praktikal masa matrik, dan masa universiti aku dah lebih belajar pasal organisasi, macam mana menguruskan event, macam mana menguruskan persatuan, macam mana memerlukan kewangan ke apa semua. So aku start belajar daripada situlah untuk pengurusan. Dan sampai satu masa aku bertemu pada tahun 2014 atau 15 tak silap aku lupa, tak ingat. Sampai aku dipertemukan dengan seorang sahabat aku ni. Dia adalah seorang business minded punya person. Sampaikan aku berjumpa dia, dan dia macam mana dia boleh offer aku pun tak sure dah, tak ingat. Cuma dia start ajak aku untuk buat event sekali. Aku jumpa dia dalam program Minggu Destinasi Siswa untuk orientasi pelajar UiTM. Jadi kat situ aku start kenal dia, aku start macam mana bekerja dengan dia. Dan masa tu aku adalah Biro Multimedia dan Teknikal, Maltek. Di masa tu dipanggil Maltek lah. Maltek ni menguruskan poster, buat poster, buat name tag, facilitator tu kan. Kita panggil pemimpin mahasiswa masa tu lah. Tag PM, and then buat video montage, and then uruskan technical untuk event. Dan kat situ juga aku belajar macam mana menguruskan event. Jadi aku kenal seorang ni, kalau aku boleh sebut nama dia saudara Zahir bin Zamri. Muhammad Zahir Zamri. Zahir Zamri lah senang cerita. Aku tak ingat nama panjang dia. Zahir Zamri. Dia bertanggungjawab tarik aku untuk join event dengan dia. And then dia ajak aku untuk buat poster. So kat situ aku belajar macam mana how to manage business. Kat situlah aku start belajar buat business. So aku start buat business, aku start ikut dia macam mana menguruskan persatuan. Masa tu dia ada buat event, dia buat program mahasiswa untuk pulang ke kampung masa cuti semester. So kat situ dia buat macam mana dia cakap, dia ambil order untuk bas untuk student balik kampung daripada Shah Alam ke Kelantan, Shah Alam ke Penang. So kat situ aku terlibat menjadi urus dia untuk menguruskan perjalanan pergi balik tu, daripada kutip tiket, buat tiket, sampailah belajar balik ke UiTM balik. So kat situ aku belajar sikit-sikit lah. Belajar buat poster, buat design. Kat situlah aku kenal Zahir Zamri, dan dia mengajarkan aku untuk buat bisnes. Aku start buat bisnes dengan membuat design. Aku buat servis untuk design, buat graphic design. So aku buat design
open order. So aku jadi freelance lah. Aku mengambil upah dengan harga RM50 satu design. Kat situlah aku belajar survive dekat UiTM. Sebab aku kat UiTM, aku support diri aku sendiri. Aku tak ada dapat mana-mana sumber kewangan. PTPTN pun dapat sampai semester 3 sahaja. Fahamlah sebab apa kalau aku dapat sampai semester 3 je. Kontra tak cantik lah tu. Dan aku support kewangan aku sendiri. Aku buat kerja freelance tu dengan buat design, jadi urus steel untuk program bus tu. Masa tu dipanggil bus Simsak. So aku dapat sikit token untuk program tu. Dan bila aku dah start buat program lama-lama, so Zahir tu start ajar aku macam mana nak run a business. Bukan run a business lah, buat satu business lah, buat satu perniagaan untuk berjual beli. So kat situ aku start fikir macam-macam idea, macam-macam. Sebab aku dalam masa tu dalam pasal tekanan juga, tekanan kewangan. So aku terdesak untuk mendapatkan duit. Jadi aku buat start dengan, aku tak ingat sama ada aku start buat design. Aku start buat design first. Second, aku start buat baju. So aku akan ada baju. So persatuan-persatuan ni akan memerlukan baju. Ada beberapa persatuan. So kat situ aku akan collect order, aku akan buat design. So aku tak banyak lah buat design. Aku just ambil order, dia orang sediakan design dan dia orang order dekat aku. So aku start kat situ. Dan selepas tu aku buat baju persatuan, tak banyak lah, sikit. And then aku buat satu lanyard, aku buka order lanyard, aku buat design sendiri. Tapi aku tiru design lah, terus terang. Aku ambil lanyard daripada Google, and then aku copy design, aku recreate balik design tu, and then aku buka order. So alhamdulillah, untuk design tu aku sekali buat, aku boleh dapat sales dalam 4,000 lebih. So keuntungan masa tu dalam 30% atau 40%, aku tak ingat. Aku open order, so aku dapat keuntungan dalam 4,000 lebih. So kat situ aku boleh tampung yuran aku dan belanjaan aku. Masa tu yuran aku dah start tinggi tau, sebab aku dah start extend. Dan sebelum tu juga aku ada buat kerja part time design. Sebab aku ni adalah seorang yang suka bekerja, suka membuat kerja. Aku tak boleh ada masa kosong. Kalau ada masa kosong aku rasa bosan. Mesti akan buat something lah. So masa aku praktikal, masa 2016 atau 15, 16 tak silap aku, 2016 aku start buat start practical. And then start practical, allowance masa tu 500 saja. Dan 500 tu pun allowance lambat 2-3 bulan. So aku terpaksa survive, nak cari duit, nak makan. So malam tu aku kerja part time daripada pukul 6 atau 7 lepas maghrib macam tu, tak silap, 6 sampai 10 aku kerja dengan upah sehari RM50. Sehari RM50 untuk 4 jam. So aku buat design untuk baju untuk satu company ni. Company memerlukan design part time. So aku buat design baju. Dalam masa yang sama aku juga buka open design. Siapa nak buat design, aku buka. Masa tu aku ingat lagi, masa tu pemilihan untuk MPP. So diorang ni perlukan designer untuk buat poster, untuk diorang punya manifesto apa semua kan. So kawan-kawan aku jugalah. So diorang minta tolong. So aku boleh tolong, tapi diorang kena bagi token sikit lah. Tak banyak pun kat situ. So aku dapat dalam 4 ke 5 orang untuk aku buat dalam satu masa. So aku buat lah. Itulah perjalanannya. Dan kemudian selepas aku dah lepas buat lanyard tu, aku teruskan untuk buat bisnes tau. Banyak
Aku menggunakan nama masa tu Scar Creative Design. Scar tu mana aku dapat? Aku ambil daripada nama yang aku selalu gunakan, Slipper Kayu Artwork. So aku ambil Scar Creative Design. Creative Design ni untuk creative design lah. So aku gunakan nama tu as invoice. So aku banyak open order, ada ambil ada ambil design untuk logo design, logo bundle, and then logo untuk logo, aku buat video juga, buat montage, buat design poster, and then buat minimalist design. Aku open order lah. Buat minimalist design tu aku buat satu poster, bukan satu poster lah, macam gambar kita buat jadi minimalis. Aku buat RM10 satu order. So aku buka design. So kat situ aku start explore macam-macam berkenaan design apa semua. Cuma aku tak adalah mahir dan power sangat. Cuma aku boleh buat design tu. And then kat situlah aku start belajar. Lepas tu aku start struggle juga untuk kewangan. So aku cari apa-apa cara lagi. Dan masa tu aku sampai tahap aku bercita-cita untuk buat local brand. Sebab masa tu aku start banyak expose dekat IG lah, banyak dengan tempatan fest. Aku banyak tengok Drip Black, Super Sunday. So aku banyak tengok design-design daripada local scene ni. So tapi aku tak berkemampuan untuk membuat local brand sendirilah. Aku pun teruskan kehidupan macam biasa. 2020, 2021 masa PKP dah sampai 2019, aku tak ada buat bisnes sebab aku nak fokus habiskan belajar aku kerja. Ada juga aku join untuk apa nama? Aku join agent untuk jual baju dari satu brand ni lah. And then tak ada sale sangat sebab aku fokus lebih kepada kerja. And then aku 2020 ke 21 macam tu, masa lepas PKP, aku start satu idea. Aku buat aku jual barangan rider. Benda tu bermula daripada aku tengok aku dah start jadi rider Grab masa tu. Masa kalau tengok video-video lama aku ada start buat Grab food. So kat situ aku tengok ada permintaan untuk barang-barang Grab. Benda yang paling simple orang nak ambil adalah sotong yang bulat-bulat tu, yang macam getah sotong yang buat getah suction bukan suction apa, bagi suction lebih kurang macam tu lah. Sotong panggil, nak letak dekat meter, so orang boleh letak phone. So aku start lah jual benda tu. Aku dengan modal RM5. Sebab aku beli masa tu modal dalam 50 sen satu, aku beli 10. So aku grow. Aku ambil suction tape, suction plastik tu, getah sotong tu lah. And then aku grow balik, tambah 20, tambah 30. Bila dah dapat sales tu, aku rolling balik. Aku tak gunakan gunakan untuk belanja lah maksudnya. Jadi aku rolling balik sampai kan ada demand barang lain. Demand barang lain aku ambil ada getah plekat yang orang panggil apa lah, aku tak ingat. Dia bulat. Dia getah tape yang macam double tape yang sangat kuat lah, sangat kuat. So aku tukar ke benda tu. Benda tu RM5, aku jual RM5 satu. Modal aku dalam RM1 lebih. Sebab permintaan banyak. Aku pun buat COD satu selembar kelang untuk aku COD benda tu sahaja. And then aku grow lagi, aku tambah produk, aku tambah scarf, daripada scarf Shimano, scarf yang biasa rider pakai tu kan, hand sock. So aku tambah. Sampai kan aku punya barang-barang tu yang aku simpan tu bernilai, bila dikira-kira balik, sales aku sehari dalam 200 ke 300 ringgit. Bila aku kira-kira balik, aku buat dalam sebulan ke 2 bulan macam tu lah. Bila ditotalkan barang aku dalam 4,000 lebih jugalah, 4,000 lebih. So aku growkan daripada RM5 ke 40 RM4,000 barang-barang aku. So bila
aku dah stop buat sebab aku dah tengok demand dah kurang apa semua, aku stop buat. Dan bila aku buat branding tu, aku guna branding nama tu as a rider pocket Doraemon. So aku buat promote dekat Facebook, dekat mana-mana platform lain. So aku dah stop buat tu. Aku pun cari benda lain untuk aku berniaga. And then sampailah aku join Takaful. Takaful lebih kepada sales lah. Dia memang bisnes tapi lebih kepada sales untuk Takaful, produk Takaful tu sendirilah. Dan banyak benda aku cuba berniaga. Banyak benda juga aku pernah buat sate juga. Aku jual sate dan aku pernah buat servis mengecat rumah ke rumah. So aku buat iklan kat Facebook. Aku buka iklan, masa tu aku guna marketplace. Aku try lah guna marketplace kan. So ada demand. Dan benda tu aku nak teruskan. Itu hari aku stop sebab marketplace tak boleh nak iklankan benda servis. So aku stop. Dan aku akan sambung juga untuk cat tu, servis mengecat. Dan aku akan teruskan lah servis-servis berniaga ni. Cuma kat sini masalah aku lebih kepada kewangan dan masalah kesihatan aku lah. So kat situ halangan bagi aku lah, bukanlah masalah bagi aku lah. Ujian untuk aku, cabaran untuk aku. Jadi itulah sedikit sebanyak aku punya background berkenaan dengan bisnes. Apa yang aku pernah ceburi, aku pernah cuba untuk keluar. Dan aku sentiasa akan cuba, akan fikir idea-idea bisnes. Aku akan nampak benda yang aku rasa boleh buat sebagai bisnes, aku akan cuba buat. Jadi itulah cerita aku. Jadi untuk next episode mungkin kita akan jemput kawan-kawan aku. Ada kawan-kawan aku yang ada background bisnes, ada yang buat bisnes. So kita akan jemput, kita akan dengar kisah diorang pula. Kita akan tanya macam mana diorang, halangan ujian diorang. Kita akan tengok sama-sama. Jadi itu daripada kisah diorang, kita akan tengok, kita akan ambil pengajaran dan kita akan belajar sama-sama lah. So aku rasa untuk pengenalan cukup sampai sini saja video. Untuk pengenalan video kali ni. So aku akan shoot raw video macam ni dan aku akan post, InsyaAllah. Aku sembang dengan dia. Dan mungkin aku akan namakan segmen ni sebagai apa yang sedap. Aku rasa aku dapat satu idea. Selipar kayu business talk. So aku akan kekalkan branding selipar kayu ni untuk apa-apa juga benda yang aku akan buat. Aku gunakan nama selipar kayu. Kenapa nama selipar kayu? Nama selipar kayu ni lama dah aku guna, daripada 2010, 2009, 2010. Aku buat branding selipar kayu. Terilham daripada kawan aku membuat aku sukakan elemen yang di mana subjek bergabung dengan elemen. Macam lebih kurang sudu besi, sudu adalah subjek dan elemen adalah elemen daripada dunia lah, daripada nature. Macam selipar ada kayu. Biasa orang sebut terompah, so aku lebih suka selipar kayu, so nampak unik. Jadi begitulah, selipar kayu akan bawa nama ni dan aku akan bawa terus sampai insyaAllah satu hari berjaya. So aku ni adalah seorang manusia, seorang yang bukan berlatar belakangkan keluarga yang bagus-bagus, keluarga yang ada bisnes, cuma just berniaga tepi jalan je. So aku start belajar bisnes ni sikit demi sikit, start grow, start belajar daripada ambil ilmu orang. So kat sini aku masih belajar lagi, masih explore apa itu bisnes dan macam mana nak berkenaan dengan brand, berkenaan dengan marketing, berkenaan dengan macam-macam lagi. So kita akan belajar daripada kawan-kawan aku. InsyaAllah nanti kita akan jumpa satu-satu. InsyaAllah ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa share, komen dan subscribe Selipar Kayu Channel.
Okay, jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.